كونوا من المهتدين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتاكم شهر رمضان شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, bulan Ramadan telah datang kepada kamu sekalian. Ia adalah bulan yang diberkati. Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian berpuasa padanya. Di dalam bulan ini pintu-pintu syurga dibuka dan pintu-pintu neraka jahim ditutup serta syaitan-syaitan dibelenggu. Di bulan ini Allah mempunyai satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapat kebaikannya, maka sungguh ia tidak mendapatkannya. Hadis riwayat daripada Imam Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Shadaqallahu rasuluh. Yang kita kasih sahibul fadilah Tuan Imam, muazzin, seterusnya kepada para jemaah muslimin muslimat yang dirahmati dikasihi Allah Subhanahu wa taala, didoakan sentiasa dalam keadaan sehat walafiat, dianugerahkan kelapangan hati, ketenangan jiwa, rezeki yang baik, kesihatan yang baik, diterima segala amal ibadah, diampunkan segala dosa, dipertemukan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di syurga, dan mudah-mudahan dipertemukan sekali lagi dengan Ramadan al-Mubarak dengan penuh keberkatan insya-Allah. Shadaqallahu rasul. Okey, sihat tuan-tuan ya. Baik, alhamdulillah. Malam ni kita berjumpa lagi untuk kita menyambung perbahasan berkaitan dengan isu-isu kekeluargaan ataupun fiqh munakahat. Dan pengajian kita yang lepas, kita masih dalam tajuk akad nikah dan kesannya. Kita dah sebut di situ tuan-tuan tentang ada pernikahan yang ada dua jenis, pernikahan yang sah ataupun pernikahan yang mendapati hukum syarak, dan kita telah menyebutkan juga pernikahan-pernikahan yang batil, pernikahan yang tidak menepati hukum syarak. Kemudian dijelaskan juga bila sudah berumah tangga, maka akan timbullah kesan-kesan yang perlu ditunaikan di antara suami dan isteri. Yang kita dah sebut yang lepas, satu bagi hak suami isteri, maknanya diharuskan untuk beristimtak, menjadi tanggungjawab. Disebut juga isteri wajib menunaikan tanggungjawab ketaatan kepada suami. Pelanggarannya akan menyebabkan dilaknat oleh para malaikat tanpa sebab. Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang perempuan bermalam dengan meninggalkan tempat tidur suaminya tanpa izinnya, malaikat akan melaknat sehingga ke subuh hari. Jadi dielakkan ya. Kemudian cerita mas kahwin ya, malam ni sambung sikit cerita mas kahwin ya. Ada 4-5 perkara, insya-Allah kita habis sebelum kita sampai ke mungkin bulan Ramadan kita cuti kuliah fiqh munakahat kot. Bulan Ramadan ni dia akan lebih cerita sikit tentang kelebihan, keutamaan beramal di dalam bulan Ramadan ya. Jadi harapannya tuan-tuan kita kena betul-betul bersedialah ya. Kalau boleh hadirilah darah khas berkaitan dengan bab puasa ni. Kita mengaji tentang rukunnya, syarat sahnya, syarat wajibnya, perkara-perkara yang sunat, perkara-perkara yang makruh kan.
dan isu-isu kontemporari, ya kan. Isu sekarang ni kalau orang puasa boleh tak injection ke, cabut gigi ke dan sebagainya kan. Jadi perkara-perkara begitu perlu kita hadam supaya besok bila kita sampai ke bulan Ramadan kita dapat melaksanakan dengan sebaiknya, ya kan. Kena refresh baliklah, ya kan. Kadang-kadang kalau saya tanya, contoh malam ni kan, kalau saya tanya bab rukun rukun puasa ada berapa agak-agak, kan, kelip, ada yang baru nak Google lah kan, kan. Tak apalah, sekurang-kurangnya dia usaha kan. Jadi paling bagus kat rumah ada kitab fiqh dah semua kan. Kalau kitab lama tu Zadul Muta'allim yang saya bilang, yang kita guna kitab lama tu kan, buka balik lah, kan, tengok balik, oh ini rukunnya kan. Rukun puasa ada berapa? 2 je, kan. Pertama niat, syarat niat macam mana, bila nak niat, kan. Kena belajar balik lah. Adakah mesti sebut nawaitu sama ghadin ana daifati syahri ramadhana kan? Nak sebut gitu ke? Itu lafaz, yang penting niat dalam hati je. Kalau contoh malam ni diisytiharkan 1 Ramadan, kita terus niat, besok aku nak puasa Ramadan Allah Ta'ala, dalam hati esok aku puasa Ramadan, dah boleh je. Yang penting ni niat tu dah ada, kan. Okey, kemudian meninggalkan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa kan. Dah mengaji kan, cuma lupa, makan minum dengan sengaja, keluar air mani dengan sengaja. Kalau dia tidur siang hari mimpi, tak apa di mimpi, tahu basah je. Tengok air apa, kalau air kencing tu ngompol namanya, tak ada apa isu lah, cuma faham-faham lah kan. Tapi kalau dia mimpi keluar air mani, batal tak? Tak, sebab dikira tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja, boring-boring dia main burung, batal kan. Contoh, kan, kena jaga. Lagi kalau berhubungan suami isteri, oi, batal satu hal, kafarah berat kan, kan. Jadi kena mengaji balik perkara-perkara yang sunat. Bermula kita sahur kan, sahur paling bagus, yang ulama kata waktu sahur itu bermula selepas pertengahan malam. Kalau kita lebih kurang pukul 12 1 kan. Jadi kalau tuan-tuan terjaga pukul 2 pagi, 2 pagi lah aku nak minum sikit lah. Kalau niat bersahur sudah ada pahalanya insya-Allah. Cuma afdal ditakhirkan. Ada macam tu, kan. Buka puasa awalkan. Awal tu bukan masuk Allahu Akbar baru imam baru bila Allah lok, bukan begitu, kan. Maknanya kalau setakat 2 minit 3 minit lepas azan itu masih di awal lagi. Yang lewat ni kalau sampai 10 minit 15 minit itu rugilah, sudah ada kelewatan kan. Kurma kena sediakan, pasti setiap rumah kena ada. Yang ada duit lebih sikit banyak, ibu-ibu suaminya jutawan dekat Setia Alam ni kan, malam ni pujuk-pujuk, bang jomlah kita beli kurma ajwa, kat Malaysia ni pada banyak dah, siap paket sekilo. Abang duit dalam bank 2-3 juta nak buat apa? Bukan abang nak kahwin pun, bukan berani sangat pun. Contoh, rumah dah cash, kereta dah cash, haji dah pergi, anak dah habis, apa sangat-sangat keluarkan 5,000, kita beli kurma ajwa bagi setiap orang. Pahalanya besar tu, ada tulis kat luar tu, man fatara sa'iman kana lahu mislu ajri kan. Kita ambil peluang. So kurma kena ada, paling bagus ajwa, tak kira lah kurma lain pun boleh. Kalau saya tanya tuan-tuan, makan kurma dulu ke makan minum air dulu? Kan, kelip. Sunnahnya kurma dulu baru air. Kita ikut sunnah Melayu, Allahu Akbar tak pakai ni dah, pakai sedut je, pipe masuk dalam jug, sud, cendolnya, balinya, jagungnya, mana tak sembahyang tarawih terkuap-kuap, kan. Jadi kena tahu sunnahnya, kena dijaga supaya cantiklah puasanya.
Dan perkara makruh kena banyak tinggalkan. Dengar benda-benda yang lara, melihat benda-benda yang lara, bercakap benda-benda yang lara, kena tinggalkan. Rugi puasa kita, kan? Tidur 24 jam pun tak bagus. Dia bangun sembahyang aja, bongkang lagi, tak kena, kan? Berkumur-kumur lepas waktu, gelincir matahari, kan? Itu pun makruh, jangan, elakkan. Ini dia lah kumur-kumur lepas gelincir matahari, airnya yang dikumur-kumur sirap limau pula. Apa ceritanya? Sejuk pula tu. Tu kan. Jadi dekat situ dia boleh merosakkan pahala puasanya. Jadi kena mengaji balik, belajar balik, mengaji balik supaya ada ilmu bila kita nak beribadah fardu Ramadan, maka kita dalam keadaan betul-betul ada ilmu bersedia, kan? Jadi dia akan cantiklah ibadahnya, insya-Allah, ya. Sebab ujungnya kata Nabi, dia kata kam min saim laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash atau kama qala. Berapa ramai orang yang puasa tak dapat apa-apa dari puasanya, pahala tak dapat. Pasal apa, tuan-tuan? Itulah benda-benda macam itu dibuat, dan akhirnya yang didapat kecuali lapar dahaga. Kita tak nak macam itu. Sedangkan Allah dah beri peluang kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan. Sedangkan ramai kawan saudara mirat jiran-jiran kita ni yang meninggal di saat-saat nak dekat Ramadan pun ramai lagi yang meninggal, kan? Jadi maknanya kita syukur Allah berikan peluang untuk bertemu Ramadan. Sebab tu bila diisytiharkan Ramadan, sujud syukurlah kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, doaku telah kau perkenankan di akhir Ramadan tahun lepas bertemu lagi di Ramadan tahun ini. Gitu adab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah. Boleh, tuan-tuan, ya? Boleh. Pengajian terus. Jadi nak kesimpulannya, solat bagi selesai, tarawih selesai. Paling bagus 20, tapi ada geng 8, terbulanglah. Tak ada masalah. Yang penting jangan tak buat. Quran baca hari-hari, azam sikitlah. Sedekah hari-hari, ada majlis ilmu datang, kan? Jadi cantik Ramadan kita, tak semata-mata berpuasa, insya-Allah. Sumu tafsihu. Kamu puasa, kamu sehat, ya, insya-Allah. Baik. Seninganlah 5 minit, ya, menanti ke kita ke Isyak, Isyak 8.40, sekarang 8 suku adalah plus minus 25 minit. Okeylah, ya. Baik. Malam ni sambung terus, tuan-tuan, ya. Bila berlaku akad nikah tersebut tadi, maka ada kesan-kesan yang perlu difahami antara suami dan isteri dan kena tunaikan kalau melibatkan kewajipan, ya. Baik. Seterusnya perkara yang ketiga iaitu mahar. Mas kawin adalah hak isteri yang diwajibkan kepada suami. Firman Allah Ta'ala, wa atun nisaa sadaqatihinna nihlah, dan berikanlah kepada perempuan-perempuan itu mas kawin mereka sebagai pemberian yang wajib. Jadi beri mas kawin hukumnya apa, tuan-tuan? Wajib. Dia bukannya harus, sunat, tak. Hukumnya wajib. Cuma nanti ada perbahasannya lah, kan? Harus bagi semua, harus bagi separuh, ikut perjanjian lah di antara suami dan isteri. Itu ada perbahasan khususnya, ya. Basic nikah bagi mas kawin seperti yang diakadkan. Kalau disebut sebagai mahar musamma yang disebut dalam akad. Semalam saya hadir satu majlis akad nikah. Saya tanya pengantin, mas kawinnya apa? 300. Okey, selesai. Jadi kita pastikan mas kawinnya dibawa dan diserahkan selepas majlis akad nikah. Kalau perjanjiannya bagi semua lepas nikah, silakan, tak ada masalah. Kan? Hari ini ada kawan tanya, Ustaz nak tanya, ada mungkin ni pertanyaan daripada pengantin lah, kok bakal suami kan, lepas raya kan ramai nak nikah.
Minggu ni perkata ramai nikah ni 22 bulan 2 2025 minggu ni katanya ya. Abang dah nikah dah? Dah ya, alhamdulillah ya. Yang akan datang bila? Belum pasti ya. Okey, berani tak? Belum berani ya, masya-Allah. Kena niat sekarang je lah. Niat tak apa, pahala. Isteri pun tak tahu kan. Isteri datang tak? Tak datang. Niat sekarang. Kalau niat pun takut, tak usah jadi orang ya. Baik. Jadi nak bagi tahu je tuan-tuan, dalam persoalan tu lelaki nak bagi seutas rantai leher, lantai tangan, sepasang subang. Kan? So nak akadnya macam mana? Yang paling bagus sebut satu-satulah. Aku terima nikahnya Aminah binti Abu dengan mas kawinnya seutas rantai leher dan rantai tangan emas dan subang dan sepasang subang emas tunai. Kalau dia tak nak jawab, yang pendek je sikit boleh. Imam dah sebut dah, aku nikahkan nikah dengan Aminah binti Abu dengan mas kawinnya tadi dah. Seutas rantai leher dan seutas rantai tangan dan sepasang subang emas tunai. Pengantin relax ya. Aku terima nikahnya dengan mas kawin yang tersebut. Imam stres. Aku sebut panjang, kau pendek aja. Boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kan? Ataupun dia boleh sebut pasal banyak sangat nilai, dia boleh sebut umum je. Aku terima nikahnya dengan set barang kemas, dengan set barang kemas dengan nilai, dengan RM set barang kemas bernilai katalah RM5,000 tunai pun boleh, tak ada masalah ya kan. Jadi kita boleh pelbagaikan. Tapi kadang-kadang kalau Ustaz nak sebut semua, sebutlah, tak ada masalah. Panjang sangat kau tulis sajalah, boleh tak? Boleh. Nampak kan? Dan bila sudah diakad, rantainya tadi tu, rantai lehernya lah, rantai tangannya lah, subang airport pula apa nama tadi, apa inilah anting-anting kan, subang kan, anting-anting kan. Kenapa namanya subang kan? Anting-anting orang saya faham juga. Tak apalah, subang ke airport ke KLIA ke kan. Maknanya kita dah akad, lepas nikah kena serah dekat isteri dan menjadi hak isteri secara total. Kita dah sebut kod dia lah. Dia nak pakai simpan, nak pakai boleh, nak simpan boleh, nak digadai boleh, dia nak bagi kat suami balik, okey, kod terpulang pada dia lah. Tapi takkanlah kita bagi isteri sekali, kita takkan nak jual dan sebagainya, tahu yalah. Pakailah baik-baik, bak simpan ke kenangan kan. Tapi orang perempuan ni banyak kes saya jumpa tuan-tuan ya. Baik dia, sayang dengan suami dia, susah suami dia. Bang, gadailah rantai leher masa abang bagi kahwin dulu. Suami kata jangan, itu kenangan. Tak apa bang, ini untuk kebaikan keluarga juga. Jangan yang abang beli. Tak apa bang, jangan. Tak apa, saya reda. Jangan. Tak apa bang. Okey, kedai mana nak pergi? Boleh tak? Kau suka dia kan? Tapi kalau 10 tahun dulu, rantai, subang, anting-anting habis 5,000, sekarang pergi tuan-tuan mau 15,000, 20,000 kan? Itu pun kena pastikan emasnya betul. Sebab saya dah jumpa dah kan, ni nak bagi apa ni, rantai tangan kot. Rantai boleh tahan, tapi bila kita tengok ni saya pun tanya betul-betul, ini rantai emas ke apa ni kan. Kita tahulah, tengok color pun kita tahu kan. Lagi orang perempuan, kilatnya macam mana tahu. 916, 999, 100 saya tak boleh jumpa, 999 tu kan kod dia kan. Tapi akhirnya dia mengaku ini warna je emas Ustaz, tapi bukannya rantai emas, Zulian ke apa ke. Saya kata tak boleh lah gitu. Kalau nak akad boleh, tapi tak boleh kata dengan rantai tangan emas tunai, sebab dia bukan emas. Jadi kena sebutlah dengan emasnya kahwinnya seutas rantai tangan tunai.
Kalau dia kata emas sedangkan dia bagi je itu bukan emas, ingat itu sudah merosakkan akad kerana mas kahwin yang diberikan itu tidak betul, tetapi asasnya nikahnya tetap sah. Mas kahwin tersebut dianggap sebagai hutang, dia kena bayar. Ni isu ni banyak tuan-tuan. Kalau cerita mas kahwin je, saya duk ingat-ingat tuan-tuan, memang isu sangat banyak, ya kan? Sebab tu kita buat garis panduan supaya clear. Yang ini buat macam ini, bagi yang macam ini, sebutnya macam ini, jelas, ya kan? Bila ada garis panduan, jelas. Yang boleh, boleh, tak boleh, tak boleh. Haram, halal, dia ada insya-Allah. Kalau tak ikut garis panduan, itu yang baru ni kita pun pelik. Ada pula orang Melayu Islam katanya sibuk pula dia ikut will. Ngaji kat mana tu tuan-tuan? Mereka yang terlibat ni wajib bertaubat tu. Kalau dia tak tahu, dia jahil murakab, taubatlah. Tapi kalau dia tahu, rosak akidahnya tu, kena bertaubat. Heran saya tuan-tuan, nampalah tak boleh fikir benda tu adat ke, benda tu permainan ke, benda tu ritual agama, kan? Kok jahil sangat tu kenapa, kan? Ada tengok kan, viral kan? Ada tengok tak saudara? Ada kan? Saudara pun tengok, bagus. Lepas tu pastikan tuan-tuan, baik. Bis. Yang seterusnya, perkara yang keempat, nafkah. Semua orang Islam bersepakat mengatakan bahawa nafkah isteri adalah kewajipan suami. Jelas. Jadi kalau dikatakan suami, apa hukum suami bagi nafkah? Dalam soalan, harus, sunat, haram, makruh, tuan-tuan, asasnya apa tuan-tuan? Jawapannya wajib. Dia macam tu. Tak boleh kata sunat, wajib. Tapi perbahasan nafkah tu boleh jadi nafkah yang bagi itu sunat. Iaitu kita memberikan contoh. Kita memang betul bagi makan isteri, tapi isteri tuan-tuan datang daripada Jordan, duduk Mero, dapat orang Jordan, apa barang orang Selangor, tanah, aku nak orang Jordan, kata dia. Lantaklah. Jadi tuan-tuan kahwin, bawa balik kat kampung, bagi makan nasi dengan sambal belacan, terkelip-kelip lah dia, kan? Di situ wujudnya makro, tak boleh. Tetapi sunatnya tanya dia. Kita pun tahu kan, dia orang Jordan, makannya ni. Jadi sunat memberikan makan makanan yang dimakan olehnya, menjadi adat kepadanya, meraihkan bangsanya, boleh. Nampak tak? Sebab tu orang tua tu dulu kata, masuk kandang kambing ngembek lah, masuk kandang lembu, lembu macam mana? Mengaum lah. Masuk kandang harimau, dimakan harimau lah. Nampak tak? Anda kena faham. Tapi kalau kita bagi nafkah, boleh jadi haram, pasal makan sumber daripada sumber yang haram. Dah, kita faham. Okay? Baik, seterusnya Allah menyebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajipan bapa pula ialah memberikan makan dan pakaian kepada ibu menurut yang cara yang sepatutnya. Surah Al-Baqarah 233. Satu lagi dalam surah Talaq ayat 6, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu alaihin ila akhir ayat. Tempatkanlah isteri-isteri yang menjalani iddah itu di tempat kediaman kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Janganlah kamu menyakiti mereka di tempat tinggal itu dengan tujuan tidak menyusahkan kedudukan mereka supaya mereka keluar meninggalkan tempat itu. Walaupun itu cerita bahas pasal nafkah selepas bercerai, nafkah iddah, tapi poinnya kena beri nafkah. Sebab bagi suami yang pasangan suami isteri yang berpisah, bercerai talak satu contohnya, maka suami tetap wajib memberikan nafkah kepada isteri.
Ya, nafkah wajib. Kalau dia regular head dia 3 kali suci 3 bulan, 3 bulan lah kena bagi. Kalau tuan-tuan sebulan bagi nafkah standard kat isteri untuk makan minum dia, contoh 300 sebulan, contoh, tuan-tuan kena bagi 900. Itu baru makan minumnya, pakaian dia. Kalau sebulan memang sekali tuan bagi isteri RM50 untuk pakaian dia, kena bagi RM150. Kan? Rumah, kalau kita dah bagi rumah, duduk kat rumah tu okey. Tapi dia kata aku nak duduk sini, kau duduk rumah lain, kena bayarkan rumah isteri untuk beredah. Sebab itu menjadi tanggungjawab kepada suami. Kalau tak buat, berdos. Kalau isteri kata tak bayar, itu saya sebut selalu istilahnya, isteri menggugurkan hak ke atas suaminya. Boleh tak? Harus. Ada begitu. Saya dah bahas lama dah sebelum ni kan. Kalau tuan-tuan datang kuliah dengar, tahulah kan. Gaji isteri 40,000, kita 4,000, jauh. Isteri kita keretanya 4-5 biji, kita 2 biji, kancil dengan kita sorong. Itu je yang ada. Contoh. Dia pun kata, bang, kita kancil ni bagi adik je lah, kat rumah kat kampung tu, boleh pergi masjid tu, kita saya 4 biji tu, abang pakailah. Kan, nak pakai Ferrari ada, apa lagi, kereta apa canggih-canggih sikit sekarang ni, Ferrari ada, apa lagi, Skyline ada, apa lagi, Alphard ada, ketupat ada, lantak lah situ. Tapi sumber hidup saya tuan-tuan, saya kalau bak kuliah ni, saya jumpa satu tempat tuan-tuan, saya parking tuan-tuan, parking sebelah tu sebiji Ferrari warna merah. Lawa tuan-tuan. Okey, selesai. Yang peliknya, ni yang saya kata saya pelik first time saya jumpa. Kalau kita begitu saya banyak jumpa dah. Tapi yang peliknya, masa balik, saya balik, dia balik, sekali tuan-tuan, yang masuk kereta tu tuan-tuan rasa siapa? Jemaah perempuan pakai telekung pergi masjid pakai Ferrari, bro. Ada cerita betul ni. Dahsyat tak dahsyat? Saya pun kalau laki tu biasa, anak bujang biasa kan? Ini ibu-ibu macam ibu-ibu pakai telekung datang pakai Ferrari, Ustaz, tu kan. Nama nak. So ibu balik nanti minta dengan suami, bang saya nak Ferrari. Suami kena belikan, lambangnya pun jadilah, ya, letak kat sebelah lambang Proton. Protonry katanya, hantamlah situ, ya. Okey, jelas. Best, ya. Itu kalau 3 bulan. Habis kalau misal kata isterinya mengandung, dicerai, dia pula mengandung, bang saya mengandung baru sebulan bang. Tengok pula kandungannya elok, 8 bulan kena tanggung tuan-tuan, wajib. Ini tuan-tuan, jangan main-main. Itu cerita yang bercerai lah, nanti kadang-kadang kita bahas lah, kan. Kena bagi 8 bulan bro, makan, minum, pakai, tempat tinggal, kewajipan suami. Nampak? Dan orang perempuan jangan baik hati sangat. Tak apalah bang, tak apalah. Mana boleh tak apa. Kahwin kita bertahun-tahun buat perangai, bercerai buat perangai, nak lepas itu. Jangan ibu-ibu, sumbatkan dia cukup-cukup. Bagi dia terkelip-kelip. Kalau tak ada ni, dalam handphone saya ni pun saya ingat ada WhatsApp, saya dah jawab dah. Ustaz, saya handle kes JKP dia sebab dia pakai pergi ke nombor klien. Nombor tu biasa nombor JKP lah, saya panggil klien untuk buat perbincangan macam tadi kan, saya panggil kan, dia ada nombor saya. Lepas tu dia kata dah bercerai tapi suami tak memberi nafkah seperti mana yang dijanjikan selepas bercerai. Saya kata pergi balik, bawa pergi mahkamah, bawa perintah lama, buktikan yang suami tak bagi, biar mahkamah panggil dia, biar sumbat dia dalam penjara je. Sebab bila kita tidak patuh dengan perintah mahkamah, itu termasuk dalam perkara yang boleh menghina mahkamah. Bila hina mahkamah, tuan-tuan tahu kan, lagi-lagi yang ngaji undang-undang, hina mahkamah bukan denda dia bayar tuan-tuan ya, 1,000, 2,000, tak ada. Hina mahkamah ni penjara, kan. Saya pernah cerita dengan tuan-tuan kan, ada seorang hakim syar'i, dia penjarakan orang kerana menghina mahkamah. Saya dah cerita dah ni tuan-tuan ya. Kalau tuan-tuan tak pernah dengar, maknanya mungkin ialah
Sebab saya tahu tuan-tuan pun kadang-kadang datang, mereka kerja, singgah, pergi masjid, rehat, solat, tunggu sampai isyak. Okey lah, itu bagus sangat lah tu dah. Kan? Tapi tak dengar lah cerita-cerita yang saya dah ceritakan tu. Memang saya dengar cerita tu. Kemudian saya pernah ceritakan, saya jumpa yang Arif tu, saya kenal dia. Dah lama tu saya jumpa dia. Kan? Dalam program ke apa, saya lupa lah. Saya tanya dia. Saya kata, tuan, betul ke? Betul. Kan? Aku sumbat dia dalam penjara. Belagak dalam mahkamah, suruh minta maaf, tak mau. Jerit-jerit dalam mahkamah, kena dia, tuan-tuan. Ada. Sebab tu teorinya, tuan-tuan, orang dalam mahkamah ni banyak yang manut dia. Ya, tahu dia, tuan-tuan. Bila dia tak puas hati, tuan-tuan, ke pejabat agama, ada bambunya kat pejabat agama, tuan-tuan. Kan? Ada kes orang tu kena denda, nikah kat luar negara. Kalau negara kot, kalau negara ke macam tu, nikah sedikit lah sudah kata. Kan? Ikannya sah, nak daftar kena penalti. Bila dia tanya kita kata biasanya kena nanti 2-3 ribu je lah macam tu kan. Sekali dia kena berbelah ribu tu kan. Mengamuk dekat kaunter tu kan. Apalah gitulah, inilah apa. Saya diam aja. Kan? Pada saya jadi pengajaran pada engkau lah. Dan juga kawan-kawan korang kan. Sebab tuan-tuan, benda ni kan jadi viral. Contoh kan, dia nikah kat Thailand. Bila nikah Thailand, balik denda macam dulu-dulu, denda seorang 500, dua orang 1000. Contoh kan. Kan? Kau pergi mahkamah kena denda, kena berapa? 1000 je. 1000 je. Wah, gaji aku 10,000, tak ada hal ni. Apa dah? Tapi kalau kena macam tu, contoh kena 15,000, kau terkelip-kelip 15,000. Kau boleh jadi ni, boleh keluar suku cash ni. Nampak tak? Nampak tak? Ini cerita benda-benda, bukan cerita benda-benda tak betul. Tak percaya, tanya kawan-kawan. Kalau tak percaya, pergi mahkamah. Sini yang paling dekat mahkamah tu, Shah Alam ataupun Kelang, Jalan Haji Sirat tu. Pergi tanya dengan mahkamah. Bila ada tarikh bicara kes mal, jangan kes jenayah. Kalau kes jenayah, tuan-tuan tunggu stres ni, khalwat sana, khalwat sini, Seksyen 25, Seksyen 26, Seksyen 29 kan. Yang 29 tu biasa tuan-tuan dengar lah tu, khalwat. Kan. Seksyen 31, berkelakuan tidak sopan, kat dekat tasik, pegang-pegang, cium-cium, raba-raba, tangkap. Kan. Bawa ke mahkamah. Yang 31, Seksyen 25, zina. Seksyen 26, persediaan melakukan zina. Itu kalau tuan-tuan ada bicara, bagus juga, insaf kita, tuan-tuan. Tapi pergi kesmal, pertuduhan kesmal, yang tuan-tuan akan jumpa. Pada sekian-sekian bulan awal telah berkahwin dengan seorang perempuan di Majlis Agama Islam wilayah Songkla, bla 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 bla. Adakah awak mengaku? Saya mengaku yang Arif. Tuduh pada perempuan pula mengaku. Iya. Kamu tahu tak salah? Tahu. Ada apa nak cakap dengan mahkamah? Saya nak merayu supaya dikurangkan. Boleh. Denda 1,000 kurang RM1. Boleh tahu dia, tuan-tuan. Ya kan? Bila lah ke depan dah? Belum lagi kan? Kan ni calon nikah Thailand ni. Ya. Okey, dah. Baik, seterusnya tuan-tuan ya. Dan Nabi SAW menyebut dalam hadis Haji Wada' ya, walahunna, Haji Wada' ni tahun ke-8 Hijrah ya, kalau tak salah saya. 8. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kamu wajib memberikan rezeki dan pakaian kepada mereka, yakni para isteri, dengan yang baik, ma'ruf. Okey, baik. Termasuk dalam pemberian nafkah ialah pemberian makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Dan perkara ini akan dibincangkan kemudian dengan panjang lebar. Ada kat belakang nanti ya. Baik, seterusnya yang kelima, bahagian yang sama kepada para isteri. Pembahagian yang sama bagi semua isteri diwajibkan kepada mereka yang berpoligami. Maksud poligami apa, tuan-tuan? Seorang lelaki yang mempunyai isteri lebih daripada seorang dalam waktu yang sama, itu poligami. Kan? Baru ni saya jumpa orang, isteri berapa? Isteri saya, Ustaz, saya dah nikah 2 kali. Poligami? Dah.
Tapi isteri saya 2, jumlah 1. Isterinya meninggal. Itu tak poligami. Itu mesti lagi monogami lah, maknanya seorang kan. Maknanya kalau dia ada 2 atau 3 atau 4 baru namanya poligami, ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana 'inda rajulin imra'atan falam ya'dil bainahuma, jaa'a yaumal qiyamati wa shiqquhu saqitun." Kata Nabi SAW, apabila seorang lelaki mempunyai 2 orang isteri tetapi dia tidak berlaku adil terhadap mereka, maka pada hari kiamat dia akan datang dengan sebelah badannya jatuh. Sengit. Jatuh macam mana? Wallahu a'lam. Kan? Jatuh situ ke tersengit ke, wallahu a'lam. Tapi orang kenal. Inilah orang yang poligami tapi tak adil. Kita bab poligami dah kita ngaji lama dah. Tapi kalau tuan-tuan yang ada niat nak belajar, ambil ilmunya, cari orang yang dah berpoligami, ambil ilmu dan pengalamannya. Istikharah betul-betul, dah yakin bismillah calon dah ada, hujungnya betul-betul kena tepuk dada, tanya iman, tanya poket. Kan? Kalau tanya dada, nak tak? Nak tak? Nak. Siapa tak nak? Semua nak. Kan? Tapi bila tanya iman, agak-agak aku boleh adil lah, ya. Agak-agak boleh lah, ya. Wah, susah ni, aku susah ni. Isteri yang seorang pun aku jarang balik, kerja offshore lah, apa sebagainya. Berat kalau ke poligami ni. Bertanyalah dengan hati, iman akan menjelaskan, insya-Allah. Istikharah, kan? Hujungnya kena istikharah, tuan-tuan. Kan? Kocek kena tengoklah. Balance sebulan ada 1,000 lebih tak pakai. Boleh ni. Gitu. Tapi kalau macam klien saya dulu, bakinya 14 RM3.5, apa nak kahwin lagi? Jawapannya senang je, rezeki itu di tangan Allah. Tak benar aku dibuatnya, tuan-tuan. Kok dia lah. Tepuk tanya poket. Rasa okey. Bismillah, istikharah. Buatlah 3 hari, seminggu ke. Kalau mimpi nampak hakim ketuk, ada harapan tu. Tapi kalau mimpi nampak bini jalan macam langsui, tu berat sikit lah. Contoh, kan? Sebab tu saya kata poligami ke apa ke, ini rezeki. Tuan-tuan yang berumah tangga dah ada seorang isteri, rezeki. Ada 2 isteri pun rezeki. 3 isteri, rezeki lagi. Kan? Boleh jadi rezeki tuan-tuan, isterinya baik-baik, solehah, saling tolong menolong, itu rezeki yang luar biasa, ya, insya-Allah. Ya, nampaknya dah isyak dah, ya. Okey, saya tutup tuan-tuan sampai bab ni, lepas tu kita tangguh terus, jumpa nanti lepas raya. Okey, yang terakhir saya tutup tuan-tuan, ya. Nabi SAW melakukan pembagian kepada semua isterinya secara adil, dan ada satu doa. Ini doa poligami khusus, ya. Siapa yang poligami boleh hafal doa ni. Kalau tuan-tuan tanya saya, ustaz hafal tak? Aku pun tak hafal. Baca ada, amal tak benar. Kalau imam baca, setakat ni saya pergi mana masjid, saya pengamati doa, saya tak benar dengar imam baca doa ni. Kalau imam baca doa ni, boleh jadi imam poligami. Dan ibu-ibu mengaminkan, ada harapan kepada suami. Begitu, ya. Okey, Allahumma hazihi qismati. Nak ikut ke? Ikut. Anda sudah. Kalau tak ikut, rakaman ada. Follow. Tendang ujung, dapatlah doa. Allahumma hazihi qismati fima amlik fala talumni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembahagianku pada yang aku miliki, yang ini tempat tinggal dan nafkah. Janganlah engkau mencelaku pada apa yang engkau miliki, tetapi aku tidak memiliki. Kasih sayang cinta dan kasih sayang, kesempurnaan bagi Allah. Kan Allah sayang cintanya sangat adil. Kita belum tentu mampu adil, tuan-tuan. Ya, sebab tu Nabi berdoa supaya sentiasa dituntuni oleh Allah untuk menjaga 12 isterinya. Sebab seingat saya Nabi SAW 13 isteri termasuk hamba sahaya,
dan isteri pertama meninggal, sedangkan yang lain Nabi SAW ada 12 isteri, ramai isterinya tuan-tuan. Jadi tengok bagaimana Nabi dengan keadilan yang sangat luar biasa, walaupun diuji dengan pelbagai dugaan cabaran, tapi Allah tetap menjaga baginda Nabi SAW sebagai contoh yang terbaik. Jadi kalau tuan-tuan nak, silakan. Kalau rasa memang tak mampu, rasa berat, yang ada pun rasa macam itu pun dah rasa Allahu Akbar, dah tak payah pening-pening kepala. Ya Allah, kalau ini yang terbaik, mudah-mudahan inilah, walaupun seorang yang terbaik, saya tetap jaga dia yang terbaik, insya-Allah. Itu pun baik. Boleh tuan-tuan ya? Insya-Allah. Betul. Saya cuma menyampaikannya. Saya banyak kali juga, Ustaz, kuliah menyebut promosi luar biasa. Ustaz poligami tak? Ditanyanya aku. Saya kata setakat ni saya sampaikan aja. Saya pun belum lagi. Kuliah dekat 20 tahun, tapi belum lagi. Bukan belum nak, bukan tak nak ya. Saya belum nak. Antu kena faham ayat tu. Bukan tak nak, tapi belum dah. Tak tahulah kalau ni abang baju biru ni balik, aku nak malam ni. Oh, tu luar biasa semangatnya tu ya, insya-Allah. Okey tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Mohon maaf salah silap. Selamat menjalani ibadah di dalam bulan Sya'ban dan selamat menjalani dalam ibadah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bulan Ramadan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Ada rezeki lebih tuan-tuan, infak. Kalau tuan-tuan tak mampu nak bagi yang 1 lot 2 lot, minta izin je dengan masjid, saya nak bagi 20 karton air mineral, walaupun besar macam ni tak apalah, mintalah satu hari keluarkan 2 karton ke, bagilah kepada orang yang berbuka puasa, tetap ada ganjaran pahalanya. Terima kasih. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah